Pijan comel dan ketat lah. Pijan comel dan guys, seterusnya lubang nombor 7 guys. Lubang nombor 7 indeks 5 guys. Lubang ni nalar punya luas. Kiri kanan straight. Boleh nampak pin, tapi pin dia ni sekarang tengah di temporary green. Ya, temporary green. So challenge-nya adalah untuk dapatkan par di lubang yang cenonet dia. 370 guys lubang biru, tibak biru. Sebelah kanan itu OB ya Wi Tak, itu internal OB untuk lubang 9. Oh, itu lubang 9 punya OB. Tak ada. Sebelah kiri macam biasalah, semak samon boleh jadi lost ball. Senang je kat sini. Kau masuk semak, memang kau pun lost ball. Tee off balik. Alright. Kita pukul fairway satu dek. Come on. 370. Tak jauh guys. Kita pukul straight. Lepas tu kita cari lubang yang sempit tu guys. Rumah jandor tak jumpa lagi lah kat sini. Mungkin jandor lepak kat tepi pantai kot kan. Come on, let. One good shot. One good shot. Kembang sedikit. Tak masuk. Hari ni aku usah kembang tak draw Okay. Alright guys, ini dia. Saya di tengah fairway. Sana tibok kita sebelah kanan. Tadi green yang kita jumpa. So Pak Ibrahim tengah pukul. And then sebelah kiri ni ada pokok-pokok lagi. Tu ada green. Green yang kita nampak besar tu bukan green kan. Itu temporary, sedang dibaik pulih. Saya ingat minggu depan ke 2 minggu lagi cantik dan gebu lah. Kita nak attack pin belah bawah tu. Kasih dia meleleh-leleh, tengok boleh tak? Saya shot dengan baik. Bola saya ke kanan sedikit. Ke kanan sedikit. Tengok berapa distance yang saya akan pukul nanti. Bola saya ke kanan fairway, tapi tak ada masalah. Sebelah kanan ni ada internal OB untuk lubang sebelah kan. Jadi tak boleh borong ke sini. Tengok kita punya pukulan apa jadi di sini. Alright, second shot saya lebih kurang distance 120. Tapi pin di bawah tu comel je tu pin tu. Jadi saya main pitching 120, easy shot. Mengharapkan bola boleh pergi ke pin yang comel dan ketat lah. Pin yang comel dan sempit itu guys. Alright, come on. One good shot. Come on, sampai tak ke green? Oi, macam nak on je. Tapi tak on tu. Alright guys, ini dia green. Green yang tak jadi lagi guys. Sikit lagi, saya ingat 2 minggu, 3 minggu lagi green akan jadi. Jadi kita berpaling ke green yang kecil ni. Yang dikatakan sendat ni. Tengok tu, Nizam Cik pun given. Kita kat sini kita nak parking dapat kampar kan. Kita main putting je lah. Alright. Okay, part for parking. Takkanlah masuk. Masuk bedi ni. Bedi di lubang yang sempit. Kita tolak aja. Nak bagi parking-parking kan. Alright. Itu pun dah manis. Okay, come on, one go part. Cukup lah. Tak apa-apa. Oi, kalau kuat sikit tu ada chan masuk. Okay, one go part. Alright. Pas sempit namanya ni guys. Manis-manis jengke, datangkan berita.